Nabi kata sebentar lagi seorang lelaki ahli syurga akan masuk. Sahabat-sahabat tunggu. Masuk kali ketiga. Masuk hari yang ketiga, lelaki yang sama yang mai kemarin dulu, hak mai kemarin. Lepas tu dia pergi, biasa aja, orang biasa. Tak ada pangkat, bukan panglima perang dalam peperangan Rasulullah, bukan orang kanan Nabi, bukan penulis wahyu, bukan siapa-siapa. Ada satu orang sahabat nama dia Abdullah bin Amr ibn As, keturunan emas. Hak ni nama dia Abdullah. Dia kata, Abdullah ni sembang sama-sama sahabat lah. Apa dia ni buat? Betul tak tuan-tuan? 3 kali Nabi bagi trofi kat dia, tuan-tuan. 3 trofi ini, kalau orang buat pilihan kepada kita, nak bagi satu bumi kat kita dengan 3 trofi pujian daripada Rasulullah, hak mana kita nak ambil? Bukan puji yang puji, bukan saja-saja puji, bahkan ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku nak pergi tidur rumah dia. Aku nak pergi jadi tetamu di rumah dia 3 hari. Dia pun pergi. Aku ada masalah sikit dengan ayah di rumah. Ni Abdullah ni, sahabat Nabi. Dia kata, boleh tak nak tumpang rumah tuan? Dia pun tumpang selama 3 malam. 3 hari. Selama 3 hari itu, Abdullah bin Amr, dia perhati, dia ni hebat tang mana. Baca Quran banyak ke? Sedekah banyak ke? Dia jaga mak dia yang sakit ke? Semayang malam tak tidur 5 minit 10 minit saja ke? Selama 3 hari, dia tengok kawan ni daripada pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, malam sampai ke pagi esok. Dia kata tak ada beza dengan apa hak kami buat. Abdullah kata, laki-laki hak Nabi puji ni, dia bangun malam sama macam kami je. Iaitu dia tidur 2/3 malam, dia bangun 1/3 malam. Bagi Abdullah, benda tu biasa. Kami pun bangkit malam. Tang mana hebat. Akhirnya sampai hari ketiga, dia pun kata, wahai pemuda, sebenarnya aku tak ada masalah pun dengan ayah aku, tapi aku main jadi tetamu ni sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kamu. Selama 3 hari berturut-turut kami duduk dalam majlis ilmu dengan Rasulullah. Sebelum hang masuk dalam Masjid An-Nabawi, Nabi kata saat lagi satu orang laki-laki ahli syurga nak masuk. Nabi puji kamu wahai pemuda. 3 kali Nabi puji kamu. Aku nak tanya kamu wahai pemuda, apa kamu buat? Aku duduk di rumah kamu, ibadat kamu sama macam hak kami buat. Tak ada manusia baik dia suka cerita. Orang soleh, dia akan merahsiakan benda-benda baik yang dia buat, seperti mana orang jahat merahsiakan maksiat yang mereka lakukan. Bila Abdullah ni, dia tanya laki-laki bakal ahli syurga ni, dia kata, apa kamu buat? Orang dia ni nak cerita kah? Tak cerita. Laki-laki ni kata, ma huwa illa ma ra'ait. Bila Abdullah tanya, wahai pemuda, Nabi puji hang 3 kali, apa kamu buat? Dia jawab, dia kata, tak buat apa. Apa yang hang tengok hak tu lah. Nampak? Abdullah tanya lagi, dia bagi jawapan yang sama. Abdullah tanya lagi, dia bagi jawapan yang sama. Abdullah pun kata, tak apalah, aku minta diri. Bila dia berjalan pergi, pemuda ni panggil. Subhanallah. Dia kata, wahai Abdullah, inni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan. Dia kata, apa yang hang tengok, tu saja yang aku buat. Kecuali ada satu benda yang aku jaga kepada diri aku, iaitu aku tak pernah nak berdengki dan berdendam dengan mana-mana orang Islam. Nampak tak? Ciri ketiga bakal ahli syurga duduk tang mana? Kebersihan hati dia, kelembutan hati dia, kebaikan hati dia. Dia panggil kawan tu, dia kata, apa yang hang tengok, yang tu je aku buat. Akan tetapi hati aku tidak pernah berdendam dengan orang. Nampak tuan? Dendam Wala ahsudu ahadan.
Aku tidak pernah berhasad dengki dengan siapa-siapa pun di kalangan orang Islam, walau apapun kebaikan dan kelebihan yang Allah bagi kepada saudara se-Islam aku. Tuan-tuan nampak? Allah bagi kekayaan kepada jiran kita, Allah bagi kekayaan kepada adik-beradik kita, Allah bagi pangkat kepada jiran adik-beradik kita, Allah bagi kemasyhuran pada orang Islam yang lain. Kita tengok pangkat orang, kita tengok kekayaan orang, kita tengok keadaan kebaikan orang, sikit pun kita tak berasa dengki, sikit pun kita tak berasa dendam dengan dia, sikit pun kita tak berasa apa-apa dengan dia. Senang ke susah? Susah. Baru tengok satu nikmat Allah bagi dekat saudara se-Islam dia, dah mula dengki. Hati tak elok. Hati tak elok. Syarat ketiga, hak saya sebut tak sah, nak jadi ahli syurga, hati mesti elok. Bila lelaki tu bagi tahu apa rahsia dia, tuan-tuan, itulah rahsia lelaki bakal ahli syurga tu, maka jawablah Abdullah ibn Amr ibn al-As ni. Abdullah ni jawab, hadhihi allati balagat bik, inilah yang ada pada kamu, wa hiya allati la nutiq, dan benda inilah yang kami semua tak mampu buat.